Faham tak faham? Macam mana nak hinge hip ketabasui? Maksudnya kita akan guna hip. Bukan kita guna lutut. Ada yang cakap, tak nampak beza pun macam mana nak hinge, macam mana yang lutut. Lutut yang akan bend. And then swing. Contoh macam ni. To bend. Swing. Bend. Swing. Nak hinge kita punya hip, engage kita punya core. Buat macam ni. Letak tangan satu dekat perut, satu dekat belakang. Buka kaki seluar bahu, tolak. Tolak hip. Engage core is angkat. Tightkan dia. And then bila bangun, dia lurus. Core ni kena engage. Jangan biarkan core ni, perut ni, yang lemak-lemak ni, dia ke bawah. Pegang ni, ni biasa. And then engage. Tolak hip. Lepas tu ambil. Ni hip. Tolak hip. Core engage. And then tolak hip. Tolak ni ke belakang. Hip, hip. Baru rasa dekat sini, baru rasa dekat sini. Baru rasa dekat sini, baru rasa dekat sini. Faham tak faham? Kalau squat kita akan turun, lutut akan bengkok. Tolak bontot ni pergi. Tolak. Tolak hip. Bukan turun, tolak. Faham tak faham? Teacher ajar ni. Faham tak faham? Balik sekolah terus ajar orang online pula. No problem. Faham tak faham?